Serbaguna. Suasana sibuk. Jam kita rakamkan mie kuliau dengan YB Arifin Rahman. Let's go. Ini saya bersama dengan siapa ni? Hafiz Tuhan. Kuat-kuat lah petik. Nampak macam tu. Tak jadi. Mana? Oh, kuatnya. Patih dengan alam sedang memikirkan apakah nak buat dengan merchant api ni. Inilah kenangan waktu kanak-kanak yang biasanya menjadi memori untuk mereka. Kita dah tua-tua ni mungkin lah teringat balik waktu kita muda-muda ataupun waktu kita kecil-kecil dulu. So, suasana yang berbeza. Patih gembira main mercun dengan bunga api. Nyalakan pancis. Oh, very good. Kuat ya dia punya bunyi. Oh. Saya berada di luar tempat program Kampung Bijak Bongkok, Jawab Serbaguna. Suasana sibuk. Jam 10.35 pagi. Deretan kereta dari sana ke sini ramai. Kebetulan cuaca bercantik hari ini. Cuaca terang, tak betul panas, tak redup. Jadi sesuai lah untuk semua tamu-tamu beriadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu. Saya nak merakamkan program hari ini. Saya berada di Kampung Binjai Bongkok, salah satu kampung di Dun Alor Limbat, yang mana Yang Berhormat YB Arifin Rahman mengadakan majlis hari raya rumah terbuka untuk Dun Alor Limbat. Saya nak ke sana nak merakamkan detik-detik di mana meraihkan hari raya bersama. Kita sambung lagi. Saya berada di pintu masuk majlis sambutan hari raya Dun Alor Limbat. Itu gerbang dan tetamu mula sampai ramai. InsyaAllah cuaca pun elok. Inilah suasana sambutan hari raya Dun Alor Limbat. Mungkin kita akan dapat bermeramah dengan YB sekejap lagi. Air balang bang. Laris hari ni ya? Padi-padi ada air sini. Solek pada kita tengok satu persatu apakah zaman yang ada. Kita rakamkan YB Arifin ucap. YB kata dia nak bagi duit raya ke ni. Dia tengok apa duit raya untuk anak-anak ni. Jangan cakap mie kuliau. Pokok lekor. Kalau Terengganu ni pokok lekor rumah ni. Takkan gelap. Tuk Mulu di Serada. Sampai mie dibalut dengan daun pisang. Kita rakamkan detik
yang mana YB dan juga isteri nak bagi raya pada semua salaman, kemudian dapat duit raya. Nak duit raya ke? Masya Allah, ramai nak balik. Dengan mak ayah ni baru balik. Kita dapat duit lah. Makan dulu. Raya. Penjang selera dengan apa yang disediakan di buku. Ada lagi 2 ekor vitamin kita, insyaAllah. Dan menu utama kita adalah nasi minyak dan nasi putih. Untuk muslimin boleh masuk. Pentas utama sebelah kiri pentas, menu nasi minyak dan nasi putih. Itu bahagian air pula yang diberikan oleh pemuda dan terlibat di belakang pentas utama di bawah jawab kita ni. Boleh dapatkan air berbagai macam. Dengan YB Arifin Rahman, Esko Perdana Menteri, hari ini diadakan majlis di mana kan? Di Binjai Bongkok. Binjai Bongkok ni Dun Alun-Limbah. Marang Terengganu. Dalam Dun ni ada banyak kampung tak? Ya. Agak-agak berapa? Dalam 100 buah kampung. Ini hadirin datang ke semua. Dia buat setahun sekali je tu. Setiap kali raya kita buat. Dan kita pindah-pindah tempat lah. Pindah tempat bagi meraihkan semua kawasan lah. Macam nak cerita kita apa sih tempat raya ke apa kan? Jadi alhamdulillah hari ni luar biasa hari ni lah. Ramai lah. Kedatangan yang luar biasa. Jadual kita pukul 11, pukul 10 dah penuh. Dah penuh dah tengok ni. Dan kita jangka pukul 2 lah habis. Kita dah check nasi pun banyak lagi. Boleh lah. Kita makan dalam 10,000 orang. Macam bagi duit raya tadi. Ada duit raya kita bagi. Semoga diberkati insyaAllah. Assalamualaikum. Tadi kita temu ramai ustaz. Saya nak beransur balik, nak meninggalkan majlis. Alhamdulillah meriah, datang ramai, datang sejak pukul 10 pagi sampai sekarang. Masih lagi ada datang, makanan ada lagi. Yang masih belum bersempatan boleh sama-sama menjayakan Hari Raya Dun Alun-Limbah. Dengan YB Arifin Rahman, Esko Perdana Menteri, hari ini diadakan majlis di mana kan? Di Binjai Bongkok. Binjai Bongkok ni Dun Alun-Limbah. Marang Terengganu. Dalam Dun ni ada banyak kampung tak? Ya. Agak-agak berapa? Dalam 100 buah kampung. Ini hadirin datang ke semua. Dia buat setahun sekali je tu. Setiap kali raya kita buat. Dan kita pindah-pindah tempat lah. Pindah tempat bagi meraihkan semua kawasan lah. Macam nak cerita kita apa sih tempat raya ke apa kan? Jadi alhamdulillah hari ni luar biasa hari ni lah. Ramai lah. Kedatangan yang luar biasa. Jadual kita pukul 11, pukul 10 dah penuh. Dah penuh dah tengok ni. Dan kita jangka pukul 2 dah habis. Kita dah check nasi pun banyak lagi. Boleh lah. Kita makan dalam 10,000 orang. Macam bagi duit raya tadi. Ada duit raya kita bagi. Semoga diberkati insyaAllah. Mau cek juga buat makan. Ramai dah. Nasi ayam. Semalam rasa teringin makan nasi ayam. Dah dapat dah. Man tengok TikTok ada kedai nasi ayam dekat Jalan Sultan Mahmud. Kedai lama kedai nasi ayam. Jalan Sultan Mahmud tu macam mana tu? Berapa ekor kambing ni? 3. Oh, 3 molek. Ada banyak orang. Perak dari semalam ni? Dari semalam perak lah. Pagi tadi. Oh, pagi tadi. Saya berada di hadapan YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan Negeri Terengganu. TTC Terengganu
Trade Center Pusat Dagangan Terengganu. Tempat ini biasanya diadakan program-program usahawan dan sebagainya, jualan hari raya, Ramadan sebagainya. Saya dijemput oleh Encik Sabirin untuk hadir bersama-sama meraihkan hari raya, dan saya harap hari ini saya akan berjumpa dengan ramai usahawan-usahawan khususnya dan juga pegawai-pegawai untuk merakkan silaturahim. Mari kita saksikan. Saya tampak dalam dewan. Ya, makan Encik Firdaus lah, pegawai agensi lah. InsyaAllah ramah orang ni. Ni siapa? Okey, ayah you. Ini semua staff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi Kama Abdul, Hibiscus by Kama. Hari ini hari special 24 April 2025 di Taman Syahbandar, Kuala Terengganu. Saya fokus kepada sambutan Hari Raya PAS Negeri Terengganu secara bersama. Semua kawasan-kawasan parlimen mengambil bahagian jun dan sebagainya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat sambutan hari ini. MB Dr. Sam yang jangka sampai kita pukul 11 dan kita akan buat rakaman juga. Yang akan tengok satu persatu apa yang berlaku. InsyaAllah. Di depan cukup bang. Masa bandar ni ke bandar, sana laut, pantai, bandar dengan besarnya. Kita akan tengok konsep nanti. Ini saya bersama dengan siapa ni? Hafizul Rahman Mayudin. Lepas mana ni? Terengganu, masya-Allah. Saya bersama dengan Dewan ini yang tamu ni. Mau lihat pakaian lah. Dengan tanjak sekali menyambut MB kejap lagi ya. Insya-Allah kita akan rakamkan. Ini meja macam pelaminan. Kursi-kursi yang kita gunakan dia ada tempat duduk, bukan tempat untuk makanan, bukan tempat tinggal sisa. Walaupun warna hitam dia bukan plastik hitam. Dia kursi plastik warna hitam. Yang berhormat Dr. Sam MB Terengganu. Okey. Okey,
Kita rakamkan mereka yang bekerja di belakang tabir. Tugas IT department.